Mustahil Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Oping dan ahli-ahli politik negeri jahil undang-undang, melainkan ada muslihat di sebaliknya. Tamparan itu diberikan seorang pemerhati susulan Akta Pembangunan Petroleum 1974 PDA 74 yang dibangkitkan pemimpin Bumi Kenyalang sebagai akta tidak terpakai sehingga dijadikan polemik tidak berpenghujung. Namun sini pemerhati, jika mereka benar jahil, biarlah perkara ini dibawa ke mahkamah dan diputuskan mengikut lunas undang-undang kerana PDA 74 hanya dilihat sebagai bahan retorik politik daripada sebuah undang-undang yang dihormati. Pemerhati berkata demikian berikutan tuduhan Senator Datuk Ahmad Ibrahim terhadap bekas Menteri Undang-Undang Datuk Zaid Ibrahim dan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang mengelirukan orang ramai berhubung PDA 74 dan kuasa Sarawak terhadap sumber minyak dan gas. Ahmad menegaskan Zaid dan Hassan masih terperangkap dalam mindset era darurat apabila kuasa persekutuan tidak dipersoalkan selama 42 tahun. Beliau sebaliknya merumuskan perbahasan antara mereka dalam sebuah podcast atau audis iaitu bahawa undang-undang yang memberikan Petronas hak tunggal ke atas rizab minyak dan gas hanya sah ketika Malaysia berada di bawah perintah darurat dari tahun 1969 hingga 2011. Tegasnya PDA 74 tidak lagi terpakai di Sarawak dan undang-undang negeri kembali berkuat kuasa apabila semua pengisytiharan darurat ditamatkan oleh kerajaan Datuk Seri Najib Razak pada 2011. Mengulas mengenai perkara itu, pemerhati menemplak kenyataan Ahmad yang disifatkan lebih mengelirukan kerana menjadikan alasan darurat bagi menguatkan hujah beliau. Sedangkan dakwa pemerhati darurat tidak berkaitan dengan PDA 74, malah menekankan mana-mana undang-undang negeri berkaitan sumber asli tidak boleh melangkaui PDA 74 yang jelas termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.